Rupanya dada selalu rasa macam ditekan ni bukan sebab stres, tapi sebab kolesterol dalam badan dah terlalu tinggi. Aku selalu rasa sempit kat dada. Kadang tengah baring, tiba-tiba susah nak tarik nafas dalam. Jantung pun kadang berdebar tak tentu masa. Aku fikir penat kerja, tapi makin kerap jadi, makin aku risau. Aku pergi hospital, doktor bagi ubat, memang lega, tapi sekejap je. Lepas beberapa jam, rasa sempit tu datang balik. Lepas tu berbulan-bulan aku bergantung dengan ubat. Tapi setiap kali habis ubat, sakit dada, semput, jantung berdebar, semua datang balik. Satu malam tu, dada aku rasa ketat sangat. Macam ada batu tekan dari dalam. Nafas jadi pendek. Aku terus cari jalan lain. Masa tu aku terjumpa satu herba yang orang dulu-dulu dah lama amal, akar legi. Aku baca, akar legi ni memang terkenal bantu turunkan kolesterol jahat, LDL, bantu lancarkan darah, kurangkan tekanan pada jantung, legakan sesak nafas dan dada sempit. Aku cuba. Dalam seminggu dua, aku mula rasa dada dah tak berat. Nafas pun makin lega. Badan rasa ringan, tak lesu macam dulu. Yang paling aku syukur, jantung aku dah tak berdebar macam dulu walaupun tanpa ubat moden. Akar legi bantu bersihkan salur darah dan kuatkan fungsi jantung dari dalam. Kesan dia lebih stabil, tanpa cirit-birit, tanpa pening. Aku bukan sembang kosong. Aku share sebab aku sendiri dah rasa perubahan tu. Kalau kau tengah alami dada sempit, nafas pendek, jantung laju, tolong jangan tunggu terlambat. Klik link beg kuning kat video bawah ni, nanti kau akan nampak testimoni dari orang lain yang alami masalah jantung macam aku tapi makin pulih lepas amalkan akar legi. Kita usaha, Allah yang sembuhkan. Tak salah cuba herba semula jadi. Tekan je beg kuning kat bawah.